mazhab Maliki, mereka boleh kata puasa 6 tu makruh. Puasa 6 makruh dalam mazhab Maliki. Yang kita dok jumpa satu hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang Nabi SAW boleh sebut puasa 6 ni seperti orang puasa sepanjang hari, sepanjang hidup kan. Nabi SAW ada sebut, man sama Ramadhan summa atba'u sitta min Syawal faka'annahu sama qadar atau kama qala Nabi. Nabi SAW sebut, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan puasa 6, seakan-akan dia puasa sepanjang tahun. Itu Nabi SAW sebut. Hadis sahih riwayat Imam Muslim pula. Kalau nak kata hadis dhaif tu, nak kata makruh, okeylah. Tapi masalahnya hadis tu sahih. Jadi ulama-ulama mazhab semua kecuali Maliki, dia kata puasa 6 ni sunat lah. Sunat. Tapi bila boleh ke Imam Maliki kata tak, makruh. Makruh kata dia. Kenapa makruh? Sebab mazhab dia mengamalkan apa yang dinamakan sebagai sadduz zara'i, tutup pintu haram. Macam mana kaitan antara hadis tu dengan tutup pintu haram? Yang pertamanya, dia pergi tengok amalan ahli Madinah, orang Madinah. Imam Malik ini duduk kat Madinah. Imam Malik, Madinah tu pula tempat Nabi Muhammad SAW dan para sahabat duduk kat situ. Dan diorang pun tengok amalan Nabi. Pada era Imam Malik rahimahullah itu, diorang tak jauh lagi dengan Nabi SAW. Sebab Imam Malik ni tabi'in kan. Bila tabi'in, maknanya tak jauh sangat dengan Nabi SAW. Dia dapati orang Madinah pada masa tu tak ada seorang pun puasa 6. Imam Malik ni cari mana orang puasa 6? Tak ada. Tak ada orang puasa 6. Dia pergi cari pula amalan Nabi SAW, pun tak jumpa Nabi sendiri puasa 6. Yang ada Nabi sendiri cakap. Cakap ada, perbuatan tak ada. Jadi dia pun macam mana nak buat ni? Lepas tu dia pergi cek pula 2-3 hadis Nabi. Antaranya Nabi SAW pernah sebut larangan puasa pada 1 Syawal. Larangan puasa pada 1 Syawal. Ada satu hadis, riwayat daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Baik. Jadi bila Umar satu hadis melarang puasa 1 Syawal, tiba-tiba Nabi boleh sebut satu hadis yang lain pula. Barang siapa yang puasa Ramadan diikuti dengan puasa 6, dia kata tu ada masalah tu. Lebih-lebih lagi orang Madinah tak amalkan. Lalu dia kata nak takut-takut orang terpuasa 1 Syawal. Takut-takut orang terpuasa 1 Syawal. Maka dia pun kata sadduz zara'i, tutup pintu haram. Makanya hukum puasa 6 itu adalah makruh. Boleh ke Imam Malik? Kan? Dia dalam mazhab Maliki. Mazhab kita Syafi'i tak ada. Mazhab Hambali tak ada. Mazhab Hanafi semua tak ada. Yang ada dalam mazhab Maliki. Jadi istilah yang dikatakan sadduz zara'i, fathuz zara'i, dia datang di dalam mazhab Maliki. Dia datang tu di dalam mazhab Maliki. Buka kitab mazhab lain tak jumpa. Tak jumpa. Tapi kalau buka kitab mazhab Maliki ada. Tapi bukan Imam Malik sebut. Istilah fathuz zara'i, sadduz zara'i, bukan Imam Malik sebut. Salah seorang ulama di dalam mazhab Maliki yang bernama Imam Al-Qarafi. Nama imam tu lah Syihabuddin Al-Qarafi, nama ulama tu. Dalam sebuah kitab yang bernama Al-Furuq, nama kitab. Cerita dia, asal istilah sadduz zara'i dan fathuz zara'i. Bila kita nak bincang pasal sadduz zara'i, fathuz zara'i ni, sebenarnya perbincangan ni dia pada satu tajuk yang besar yang orang sekarang semua nak bincang, iaitu dia panggil maqasidus syariah. Tu cerita dia asal. Sebab maqasid syariah ni satu ilmu popular, semua orang nak bincang maqasid syariah sekarang. Kalau kerajaan, orang kerajaan pun nak bincang, perbankan pun nak bincang. Semua nak bincang maqasid syariah. Tapi kadang-kadang dok cakap maqasid syariah tak betul dak lah tu. Cakap maqasid semua, maqasidus syariah. Satu geng maqasid syariah. Kita pun maqasid mana satu nak pakai tak tahu ni. Jadi semua orang nak cakap maqasid syariah. Tapi kita nak faham maqasid syariah ni, dia ada kaedah dia, bukan pakai rembat tentu pasal. Ramai orang cakap maqasid syariah tapi dia rembat dia. Dia rembat dia dah tahu. Tak tahu paleko maqasid tu apa dia, syariah tu apa dia. Asal-asal cerita maqasid syariah ni, dia menceritakan tentang tujuan dalam pengamalan syariah. Ma khalaqta hadza batilan, Quran kan. Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala tak akan cipta semua perkara ni sia-sia. Bermaksud Allah Ta'ala buat apa pun mesti ada sebab lah. Ada tujuan dia kan. Dan manusia tu sendiri kalau buat satu benda mesti ada tujuan. Tak ada orang buat saja buat. Kenapa datang IQ malam ni? Entah, saja datang. Gila ke apa? Dia tak boleh datang mesti ada sebab. Kenapa? Ada kuliah, nak dengar kuliah, nak dengar perbahasan. Dia ada tu sebab-sebab tujuan tu kan. Jadi kaedah hidup ni dia tak boleh lari daripada tujuan.
Allah Ta'ala buat apa pun ada tujuan. Orang pergi tanya kita, kenapa Allah Ta'ala buat tikus? Penat nak jawab. Fikir balik. Tapi ada tujuan. Antara tujuan kalau kita nak kaji, kenapa Allah Ta'ala buat tikus? Kalau tempat itu ada tikus, orang terus faham. Tempat tu kotor. Betul kan? Senang. Maknanya Allah Ta'ala buat tikus ada sebab. Allah Ta'ala buat cicak. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala buat cicak? Ada sebab. Allah Ta'ala nak bagi pahala pada kita. Kalau bunuh, boleh pahala besar kan? Ada satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari kan? Nabi pernah sebut kalau pukul sekali itu, pahala dia bagian-bagian. Kalau pukul sekali tak mati, pukul kali kedua, jadi potongan 50% pahala tu. Kan? Nak ceritanya, kadang-kadang Allah Ta'ala buat tu, kita bercari hikmah ada. Ada hikmah. Kalau Allah Ta'ala buat yang makhluk-makhluk biasa ni pada sebab, takkan kod Allah Ta'ala turun syariah tak ada sebab. Mesti ada sebab kan? Apa tujuan syariah? Disebabkan kita bertanya tujuan syariah, maka ulama' pembahas. Timbullah satu ilmu namanya ilmu maqasid syariah. Ilmu maqasid syariah. Dan bila kita sebut ilmu maqasid syariah, apa benda yang kita tergambar dalam pemikiran kita, dalam tasawur, dalam imajinasi kita. Bila sebut maqasid syariah, yang pertama dia akan cerita tentang rahsia-rahsia syariah. Rahsia-rahsia di sebalik syariah. Satu. Yang kedua, kita akan terbayang tentang hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala buat sesuatu syariah. Yang ketiganya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ulama' fiqh akan bahas tentang al-tanzili. Macam mana nak mengadaptasi sesuatu hukum di dalam sesuatu masyarakat. Nanti kita akan bahas panjang. Yang dikatakan sebagai al-tanzili tu. Nanti akan bahas lah satu-satu insya-Allah. Tapi itulah sebenarnya katakan sebagai maqasid syariah. Maqasid syariah. Dan maqasid syariah ni, dalam semua kandungan syariah ni, dia ada tujuan dia. Antaranya adalah keadilan. Mustahil Allah Ta'ala turun syariah ni buat zalim. Mustahil. Allah Ta'ala buat syariah ni untuk keadilan. Nak bagi orang jadi, bukan masuk parti keadilan tau. Nak faham lagu tu pula. Berat. Ustaz kempen tak? Bukan cerita parti keadilan ni. Keadilan yang Allah Ta'ala ajar ni. Dalam syariah ni pula, mesti dia nak lawan kezaliman. Mustahil syariah ni izinkan buat zalim. Mustahil. Sebab fitrah manusia mengatakan adil ni kita kena buat. Fitrah manusia mengatakan zalim ni kena buang. Banyaklah kalau kita buka dalam Quran, kita buka dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala sebut, la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Contoh kan, jangan kamu cenderung dengan orang yang melakukan kezaliman, nanti kamu akan disambar oleh api neraka Allah. Hadis qudsi pula, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharaman fala tadzalamu. Aku haramkan zalim pada diri aku sendiri, kata Allah dalam satu hadis qudsi, dan aku jadikan dia haram di kalangan kamu, sekali-kali jangan kamu melakukan kezaliman. Maksudnya asas bagi syariah itu tak nak buat kezalim. Kalau ada orang buat zalim, kena lawan. Satu. Yang kedua, suruh buat adil. Dan keadilan dalam Islam ni penting sampai Allah Ta'ala lagi compare. Allah Ta'ala gabungkan di antara tauhid dan keadilan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Ta'ala sebut Quran. Telah bersaksilah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahawasanya tiada Tuhan melainkan dia, yakni Allah. Dan bersaksi itu juga lah malaikat. Dan orang-orang yang diberikan ilmu melaksanakan keadilan. Nampak? Asas bagi syariah itu, nombor satunya keadilan. Yang kedua dia panggil menolak kezaliman. Dan satu lagi dia panggil melakukan kemaslahatan untuk manusia. Syariah ini diturunkan untuk manusia tau. Allah Ta'ala kalau manusia tak amalkan syariah, Allah Ta'ala tak rugi sikit pun. Tak rugi Allah Ta'ala. Agak-agak lah kalau kita tak semayang, Allah Ta'ala terkurang agak. Tak terkurang Allah Ta'ala. Anda misal contoh satu hari anda pergi khutbah Jumaat dekat satu masjid di Kuala Lumpur, di Selangor. Masjid Al-Hidayah, Kelana Jaya. Khutbah Jumaat. Perempuan khutbah. Hari itu cerita pasal zakat. Kita duk biasa dengar zakat ni tak boleh bagi pada orang bukan Islam. Tapi kalau kita baca dalam Al-Kharaj, Imam Abu Yusuf, dia ada mari 2-3 riwayat cerita pasal Umar Al-Khattab bagi zakat kepada orang bukan Islam. Berlaku dalam Al-Kharaj Imam Abu Yusuf, dia ada mari 2-3 riwayat cerita Umar Al-Khattab bagi zakat kepada orang Yahudi. Ada seorang perempuan Yahudi miskin jumpa dengan Umar kata, ni awak makcik macam ni ni. Miskin, bagi Baitul Mal minta zakat. Maknanya
ada pandangan ulama mengatakan boleh bagi zakat kepada orang bukan Islam dan cukup popular di dalam mazhab Hanafi. Syafi'i tak boleh, Hanafi tak boleh. Kat Malaysia ni payah nak buat. Kalau nak buat nanti ada yang geng-geng bangkit angkat banner. Dia awak banner lah macam-macam dia angkat kan. Dia kata kita pula kan. Itu problem lah. Tapi sebenarnya perbincangan tu berlaku di kalangan ulama-ulama fiqh type. Jadi bila cerita khutbah mimbar tu cerita pasal zakat pada orang bukan Islam, habis khutbah turun semayang. Habis semayang Jumaat, orang salam. Adalah orang nak bersalam-salam. Lepas salam tu ada seorang Pak Haji ni jumpa nak. Dia kata nak bersembang tadi. Pak Haji tu pakai baju kurta, pakai seluar style Pakistan. Lepas tu tubuh dia kempal. Datang duduk tepi anak, ustaz nak bersembang. Anak kata lepas ba'diah kita bersembang. Habis ba'diah duduk tepi, dia kata ustaz hari ni ustaz tumpang pahala saya. Anak kata ikut mana pula Pak Haji. Dia mari kata kita tumpang pahala dia. Anak kata macam mana tu? Tolong perjelas sikit, bagi clear sikit. Dia kata apa? Saya ni ada seorang kawan Kristian, anak sakit. Anak kawan Kristian tu masuk hospital, perlu duit sebanyak 9,000. Telefon saya minta duit nak pinjam. Saya pun okey lah, bagilah 9,000 bagi pinjam. Kejadian ni yang kata minta ni sebelum malam Jumaat tadi. Tiba-tiba mari semayang ustaz cerita bagi zakat pada orang bukan Islam boleh. Habis semayang tadi saya terus telefon kawan saya tadi, kata ambil zakat. Jadi ustaz tumpang pahala saya. Nak kata oi lagu tu. Dah okey faham. Faham eh. Yang cerita seorang Pak Haji dekat kat Kuala Lumpur lah. Lepas tu dia duk cerita pasal harta dia. Anak rasa Pak Haji ni kaya lah kot. Duk cerita-cerita dia ni ustaz saya kalau bagi derma ni sebulan 2,000 ni senang-senang tak bergoyang. Ush, anak kata dahsyat Pak Haji ni. Banyak duit ni. Duk cerita ni berasap ni. Kita duk layan. Ya ke? Kita nak masuk lain tak reti dah. Nak masuk lain tu tak reti. Yang boleh jawab ya ke. Ya ke tu lu sembang. Hari tu kan. Duk ya ke lo. Dia kata income sebulan 10 ribu. Dia kata Pak Haji ni kerja apa tak tahu Pak Haji ni kan. Anda malah nak sembang, anda tak tahu nak sembang. Habis tu balik ni cerita tu nanti penuh. Anda fikir kata Pak Haji ni harta dia banyak. Dia ada anak tak ada agak-agak Pak Haji. Kalau ada anak lah agak-agak dia suruh tak anak dia kerja agak. Ni soalan-soalan timbul dalam pemikiran anak. Kalau lah dia suruh anak dia kerja, tiba-tiba anak dia tak nak kerja, agak-agak Pak Haji ni terkurang agak-agak. Duk fikirlah ni, duk fikir seorang. Kalau lah orang kaya macam tu, dia ada anak, dia suruh anak dia kerja, tiba-tiba anak dia tak kerja, tak terkurang pun pada bapak tadi, Allah Ta'ala lagi maha kaya. Allah Ta'ala tu Tuhan lagi maha kaya. Dia suruh kita semayang, tiba-tiba kita malas semayang, kurang ke Allah Ta'ala? Tak kurang bagi Allah SWT. Allah Ta'ala suruh buat ibadat, tiba-tiba kita tak buat, agak-agak terkurang Allah Ta'ala. Sikit pun tak terkurang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan syariah ni Allah Ta'ala turun nak bagikan kepada manusia. Makanya ulama-ulama maqasidus syariah dia kata turun syariah limasalihil ibad. Syariah ni diturunkan untuk kemaslahatan manusia. Syariah ni Allah Ta'ala turun nak bagi kita baik. Kalau tak semayang kita rugi, Allah Ta'ala tak rugi. Allah Ta'ala bagi hukum, Allah Ta'ala bagi undang, kita tak nak ikut, kita rugi, Allah Ta'ala tak rugi sikit pun. Nah, bila kita sebut kebaikan tu bagi pada kita, turunnya syariah untuk kita tu, itulah yang dikatakan sebagai maqasid syariah. Itu cerita maqasid syariah tu. Dan bila kita sebut maqasid syariah, dia mesti ada, okey, siapa ulama yang mula-mula sekali tulis kitab pasal maqasid syariah? Tu soalan juga tu. Sebenarnya ulama yang mula-mula sekali tulis kitab maqasid syariah ni ulama tasawuf. Asalnya lah. Nama ulama tu namanya Tirmizil Hakim, nama ulama tu. Tirmizil Hakim asal. Nama kitab dia As-Salah wa Maqasiduha, nama kitab. Semayang dan maqasid semayang. Dia cerita style tasawuf punya cerita lah, macam kita ngaji tasawuf dengar orang tasawuf bercerita tu kan. Kita rokok ni kenapa sujud, kenapa masa kita rokok ni umpama kita holokkan kepala kita, kalau orang nak pancung-pancung lah, begitu juga kalau kita rokok, kalau Allah Ta'ala nak pancung aku redha, macam itulah perbahasan dia. Tapi masa tu tak adalah berkembang sangat. Dia kemudian tu yang kembangkan tu antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah, antara kembangan kan. Antara yang kembangkan tu namanya Al-Imam Asy-Syatibi ni lewat sangat dah. Al-Imam Asy-Syatibi ni kemudian sangat. Ni Ibn Qayyim. Kalau kita baca Turuqul Hukmiyah, itu kitab bagus.
Orang kalau kaji Imam Ibn Qayyim kena baca sebuah kitab namanya Turuqul Hukmiyah. Itu kitab hebat. I'lamul Muqin ini selalu dah kita dengar kan. Ada satu lagi kitab politik dia. Turuqul Hukmiyah itu kitab memang best. Ana baca kitab dia kata ni best gila. Tu bahasa budak-budak lah tu. Memang best kitab tu. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah kan. Ibn Taymiyah kita baca 2-3 kitab dia, ya Allah, hebat. Majmu' Fatawa dia satu. Kita baca berkitab Siasat Syariah. Antara lain kita baca Al-Hisbah, kitab nipis tu. Kan? Kitab. Memang hebat Ibn Taymiyah. Sebab tu kadang-kadang anda duk fikir balik, orang ni dia boleh tolak maqasid syariah, tapi dia kata dia baca Ibn Taymiyah. Padahal something wrong orang tu. Dia baca kitab tak habis bang kali lekut. Kalau baca betul-betul dia takkan tolak maqasid syariah. Sebab Ibn Taymiyah ni banyak menceritakan tentang konsep maqasid syariah. Siapa lagi? Kalau kita tengok Al-Imam Al-Qarafi, Al-Izz bin Abdissalam, yang dikenali sebagai Sultanul Ulama. Orang panggil lah. Bukan Sultan tu, ni sultan lain ni. Sultanul Ulama. Jadi ulama-ulama ni ada sultan dia, kononnya lah. Orang bagi label tu dekat dia Sultanul Ulama. Al-Izz bin Abdissalam, nama ulama lah. Dia tulis kitab. Banyak lah, hebat lah. Nak baca kitab, kita nak sebut nama kitab-kitab ni tak larat nak sebut lah. Tapi yang jadi power lagi tu, dia lagi kembang lagi tu tentang ilmu maqasid syariah ni, ada seorang ulama namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi. Asy-Syatibi, orang panggil Al-Imam Asy-Syatibi. Al-Imam Asy-Syatibi, dia problem dia duduk dekat Andalusia. Bila duduk Andalusia, dia ada problem yang paling ketara di Andalusia adalah pergaduhan mazhab. Dia bergaduh antara dua mazhab dalam masyarakat dia. Yang pertama mazhab Maliki, satu lagi mazhab Hanafi. Punya teruknya bergaduh. Orang mazhab Maliki tak boleh kahwin dengan orang mazhab Hanafi. Punya teruk bergaduh. Dia pening tau bergaduh. Tiba-tiba ada orang mazhab Maliki terkahwin dengan orang mazhab Hanafi. Terkahwin. Contoh ni. Dia tak tahu mengorat-mengorat macam mana, tak tahu. Mengorat jumpa sesembah, jumpa mengorat, kahwin. Kahwin. Lah mazhab Hanafi, aku mazhab Maliki. Macam tu. Tanya ulama dia, macam mana nak buat ni? Ulama kata, tak apa. Walaupun tak boleh, tapi kena boleh juga. Kena bagi boleh. Kenapa? Sebab kias kahwin dengan ahli kitab. Dia pening pada tahap tu tau. Tu era tu memang pening tau. Dia jadi bila pening dua mazhab, dia, ya Allah. Sebab tu macam kita kat Malaysia kan. Kan Malaysia kan pernah berlaku era jumud mazhab. Betul kan? Jadi mesti Syafi'i. Kalau buka kita tak boleh ni, Wahabi ni. Wahabi dah tak tahu pasal. Ngapa hal Wahabi apa ni mazhab Hanafi? Betul kan? Anak belajar Pakistan. Ni cerita anak belajar Pakistan. 4 tahun duduk Pakistan. 4 tahun Pakistan, 4 tahun tak buat kunut subuh. 4 mazhab Hanafi mana ada kunut? Betul tak? Duduk kat Malaysia, anak duduk pondok lu, ngaji pondok lah, ngaji pondok kat Kelantan tu kan. Buat kunut. Pergi sampai Pakistan buat kunut. Sudah. Masa tu kan kita ni lah baru sampai ngaji pun tak lagi kan, tak reti lagi. Duk main sudah hari ni, sudahlah, sudah. Duk pening macam tu. Tapi tak apalah, mengaji. Lah ni mazhab. Baru tahu cerita ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali pun kan. Mengaji lah. 4 tahun tak buat kunut. Balik Malaysia, sampai tu pukul 3 pagi. Subuh orang tolak jadi imam. Ustaz dah balik. Jadi imam kat surau rumah. Tak buat kunut lah itu. 4 tahun tak buat kunut. Kalau suruh baca kunut silap hari bulan, tak ingat baca apa. Silap hari bulan. 4 tahun tak baca. Jadi bila semayang subuh hari tu tak baca kunut, tak apa, dia diam. Orang Melayu ni perangai dia takkan kritik berdepan. Tu orang Melayu. Orang Melayu ni kalau dia tak setuju, dia akan kritik di dalam mimpi. Itu dah orang Melayu. Tak percaya tengok cerita Labu-Labi. Tengok, dia kritik tak berdepan, dia kritik dalam mimpi. Ni orang Melayu. Habis main subuh hari tu, balik tu dia diam. Tak apa ni. Anda pergi semayang zuhur, dah bising. Wahabi aku ni. Ada kata mampu ni. Ada kata, aku lupa kunut subuh ni. Syafi'i je ada. Mazhab ni bukan ada pun. Mazhab Maliki tak ada. Mazhab Maliki, Hanbali tak ada. Hanafi tak ada kan. Takkan kita nak kata Hanafi tu Wahabi. Muhammad Al-Wahab ni lahir bila tau. Betul kan? Tapi nak cerita, mental blocknya orang Malaysia. Dia mental block tau buat mazhab. Dia tak pernah jumpa yang lain daripada dia tu. Maka mudah nak tuduh orang macam-macam. Ni problem jugalah. Dan sebenarnya kalau kita fikir balik, tempat kita pun berlaku, tempat orang pun berlaku. Jenis jumud ni, dia tak boleh ni. Kalau jenis main tu Quran, hadis, dia mula nak label macam-macam. Betul tak? Doktor mazhab kita berkali dah kena kan. Nak fikir balik lah.
Tapi nak bagi tahu itu kejumudan fiqh. Bukan sekadar berlaku daerah ini dulu dah berlaku. Itulah berlaku pada Al-Imam Syatibi rahimahullah. Dia tengok bila jadi Hanafi Maliki dok bergaduh, dok kata tak boleh dok sekali lah apalah. Dia pun buat satu kitab. Nama kitab Al-Muwafaqat. Al-Muwafaqat ni terjemah Melayu keselarasan. Dia nak selaraskan balik dua mazhab tadi. Tu nama kitab tu. Dan dia cerita pasal usul syariah. Macam mana konsep usul fiqh bla bla bla. Dia ada bab-bab dekat akhir tu, dia tulis satu tajuk, Maqasid Syariah. Dia tulis kitab nama Maqasid Syariah. Tapi problem dia adalah kitab dia tenggelamkan pada era dia. Orang zaman tu tak nak pakai dia ni, tuduh dia macam-macam. Dia macam kita lah. Serupa je bergaduh macam kita sekarang. Dok tuduh dia tu apa? Orang tuduh dia Mu'tazilah ada. Orang tu kalau sekarang ni liberal orang tuduh. Sekarang kan orang tuduh dia Mu'tazilah. Sebab apa? Sebab dia membahaskan hukum itu dimasukkan elemen-elemen rasional di dalam perbahasan. Elemen akal kan. Di samping dia tidak nafikan nas. Tapi ada tak setuju, tak boleh ni Mu'tazilah ni. Ada pula satu geng. Adalah 2-3 perbahasan dikemukakan oleh Al-Imam Syatibi sampai orang tuduh macam-macam dan kitab dia tenggelamkan. Dan kitab dia dikeluarkan pada era Muhammad Abduh. Ni di Mesir tu ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Abduh. Buat keluar kitab tu, dia pergi berjalan dekat Tunisia. Jumpa seorang ulama namanya Tahir Ibn Ashur, nama ulama. Dia pun bagi kitab, hang baca kitab ni. Dia pun tengok. Tahir Ibn Ashur bila baca kitab tu, dia kata ni hebat kitab ni. Dia pergi buat satu kupasan pula terhadap kitab ni. Sebuah kitab pula keluar namanya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah. Di situlah popular ilmu Maqasid Syariah. Tu cerita ni, cerita asal bagi pemikiran Maqasid Syariah gitu. Jadi bila disebut Maqasid Syariah, bermaksud kita membahaskan tentang hukum dan rahsia di sebalik hukum. Orang sekarang ramai dok cakap tentang hukum, tapi dia jarang cerita nilai di sebalik hukum. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita buat hudud? Contoh. Sekarang ni semua dia cakap hudud. Nak buat hudud. Contohlah, kan? Mursi naik dekat Mesir. Nak buat hudud. Cuma dia tak sebut clear. Dia bubuh dalam dia punya perlembagaan baru dia tu, pelaksanaan syariah. Faham? Ni dalam tu hudud lah dia nak buat tu kan? Tapi orang tak pernah bahas. Kenapa laksanakan hudud? Soalan. Orang suruh semayang, aqimus salah. Betul, semayang. Tapi kenapa semayang? Macam mana pula Allah Ta'ala kata, fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Celakalah orang semayang. Celaka pula. Jadi tak semayang. Macam mana agak-agak? Celakalah orang semayang. Macam mana? Yang semayang mereka itu dalam keadaan lalai. Kata Allah SWT kan? Jadi ulama' ni dia pergi bahas tau. Dia pergi cari rahsia-rahsia itu. Bila nak cari rahsia itu, dia kena ada satu ilmu yang perlu kita bincang. Namanya ilmu Maqasid Syariah. Tu cerita ilmu Maqasid Syariah. Satu. Yang kedua, bila kita sebut tentang Maqasid Syariah, dia tak boleh lari daripada unsur maslahah dan mafsadah dia panggil. Maslahah kebaikan, mafsadah keburukan. Sebab hidup kita ni tak boleh lari daripada dua perkara ni. Buat apa pun, kita keluar rumah ada buruk baik dia. Kita duduk dalam kuliah pun ada baik dan buruk dia. Bahkan Quran itu sendiri bila dia menyatakan satu benda tu halal dan menyatakan satu benda tu haram pun ada baik buruk dia. Allah Ta'ala haramkan arak. Agak-agak arak ni ada baik tak ada? Ada. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Quran beritahu kan? Allah Ta'ala kata mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang arak dan judi. Katakanlah Muhammad, dosa tu pun ada manfaat, tapi dosanya lagi besar daripada manfaat. Maknanya Quran sendiri mengakui arak memang ada kebaikan. Tapi bila banding dengan keburukannya lagi banyak daripada kebaikan. Bila keburukan lagi banyak daripada kebaikan, makanya benda tu adalah haram. Maksudnya elemen baik buruk tu memang berlaku di dalam syariah. Allah Ta'ala suruh kita kahwin. Ada baik tak? Ada buruk tak agak-agak? Ada. Jangan duk bahas kahwin ni duk zaman bercinta. Baik selalu. Tak ada yang tak baik sebab zaman bercinta. I suka warna hijau, I pun warna hijau. Kan tak termuntah dengar.
Fikir balik kan. Ni ada perangai macam tu kan. Orang cinta Syekh. Orang cinta ni tak ada yang tak best, semua best. Masa bercinta, lepas kahwin dapat anak seorang. Mampui. Lingkup, bergaduh, macam-macam boleh berlaku kan. Jadi kahwin tu sendiri tu, kalau kita fikir balik, memang ada baik dan ada buruk. Tapi sebenarnya kalau kita fikir balik, baik tu lagi banyak daripada buruk. Makanya Allah Ta'ala suruh kahwin. Nampak kan? Apa lagi? Macam-macam lah kalau nak bahas. Jadi bila kita fikir balik tentang syariah ni, dia tak boleh lari daripada perbincangan baik dan buruk. Tu kita kena ingat asas. Gitu. Cuma ada orang kata kalau macam tu ustaz, tak payah Quran lah, terus nilai baik buruk je lah. Susah juga tu. Yang tu orang panggil Mu'tazilah tu. Yang jadi Mu'tazilah macam tu lah. Ni Quran tak payah. Sebab apa? Kita dah boleh tahu baik buruk. Jadi kita nilai sendiri. Quran tolak tepi. Berat. Ni game Mu'tazilah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah lain. Ahlussunnah wal Jamaah teks tak boleh lari. Teks kena tengok juga. Sebab dalam syariah ni, jadi hukum dia panggil al-thawabit. Satu lagi dia panggil al-mutaghayyirat. Gapa dia sabar sebik. Gapa dia mutaghayyirat ni. Thawabit ni hukum yang tak boleh berubah. Orang tak tahu tau, kena semayang ni kenapa 4 rakaat Zuhur. Ada tak orang bahas? Semayang ni 4 rakaat sebab dia begini-begini. Kalau kita dengar pun kita pun pening. Kau cerita apa ni? Kan? Anda pergi khutbah Jumaat dekat Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Sungai Buloh kat rumah nak. Main Jumaat. Habis main Jumaat turun daripada mimbar. Lepas semayang salam. Datang seorang budak pakai baju merah, pakai kain pelekat, pakai songkok tinggi. Pergi jumpa anak. Ya ustaz nak tanya soalan boleh? Dia boleh. Panjang ke pendek? Pendek je. Apa dia soalan dia? Kenapa semayang Jumaat 2 rakaat, kenapa semayang Zuhur 4 rakaat? Padahal waktu dia serupa. Mampus nak jawab. Nak jawab macam mana agak? Jawapan ni, ada satu jawapan, dia panggil jawapan ilmiah. Dan ada satu lagi jawapan, dia bukan ilmiah. Dia panggil jawapan lawyer buruk. Walaupun dilihat logik. Macam mana duduk kat Pakistan, pernah bergaduh tentang makan penyu boleh ke tidak. Dia mazhab Maliki boleh makan penyu. Syafi'i tak boleh makan penyu. Tapi boleh makan telur penyu. Tembel tu. Kawanan orang Maghribi. Orang Maghribi beli penyu kat pasar. Ambil penyu tu, diikat tangan penyu, kaki penyu tu, letak kat belakang. Jalan buat balik. Agak-agak jadi apa? Ninja Turtle. Tengok Ninja Turtle. Kan, dia buat macam tu. Nak tengok, uish, Ninja Turtle ni. Ninja Turtle Maghribi. Orang Maroko. Gitu kan. Lepas tu, anda tanya, apa ni makan penyu? Dia kata apa? At-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia baca hadis. Dia baca hadis. At-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut itu suci, bangkai laut bersih, kata dia. Alamak, jam tak boleh jawab. Gitu dia jam. Haprak betul. Macam mana nak aku jawab Pening ni. Dia tanya. Anak kata, mana boleh? Itu lain. Kita boleh nak berapa itu. Bodoh dengan orang mazhab Maliki. Dia kata apa? Alah korang Syafi'i. Penyu tak makan. Telur penyu korang makan. Dia kutuk. Kita dah kelang kabut nak jawab. Sudah. Nak jawab lagu mana? Jawapan ilmiah dah tak ada masa tu. Masa tu tak ada jawapan ilmiah. Yang ada jawapan lawyer buruk. Anak kata apa? Memang lah. Kau minum susu mak kau makan tak mak kau? Itu. Dia pun fikir, betul juga tu jawapan aku. Itu bukan jawapan ilmiah. Itu bukan jawapan ilmiah. Itu jawapan lawyer buruk dia panggil. Tu pakai tadi. Datang seorang budak pergi tanya soalan, dia kata, ustaz, kenapa semayang Zuhur ni 4 rakaat, Jumaat 2 rakaat? Anak kata, sudah, tak jawab lagu mana. Agak ni kan. Anak fikir, anak kata, kenapa semayang Zuhur tak ada khutbah 2 kali? Kenapa ustaz? Gantilah kot. Oh ya ke? Okey, terima kasih ustaz, pergi. Kata, lega, alhamdulillah. Ada kat jawapan hari ni. Terlepas hari tu kan. Orang ni tak boleh nak bahas kenapa semayang Zuhur 4 rakaat. Tak reti nak bahas. Orang tak reti nak bahas kenapa maghrib ni 3 rakaat. Orang tak boleh nak bahas subuh 2 rakaat. Tak boleh nak bahas. Dan tak boleh nak pandai-pandai, ustaz, kita up sikit lah biar jadi 10 rakaat. Tak boleh. Tak boleh. Kalau buat, gila lah tu. Mana tahu? Duduk kat rumah, tidur. Kain selimut pula tebal, pasang aircon, hujan pula turun, peluk isteri, tiba-tiba tinggal main subuh 2 rakaat. Rugi ustaz, up 10 rakaat. Buat pandai boleh? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dia panggil hukum thawabit, hukum yang kekal.
Dia statik, dia tak boleh berubah kan. Jadi ada pula satu lagi, dia boleh berubah-ubah hukum berdasarkan berubahnya tempat, kondisi, zaman sebagai contoh kan. Apa dia? Banyaklah. Fiqh yang berkait dengan politik sebagai contoh. Fiqh politik. Dia berubah berdasarkan tempat, kondisi dan masa Sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullah sendiri punya fatwa, lepas tu kita nak relate zaman sekarang, dah tak sama. Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab dia menyatakan sesiapa yang teroka tanah tu terus jadi milik dia tanpa geran daripada kerajaan. Tak dapat surat daripada kerajaan, tanah jadi milik. Asalnya satu hadis Nabi SAW. Nabi kata, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang menghidupkan bumi yang mati, dalam kurungan teroka tanah lah, maka tanah tu milik dia. Nabi kata. Imam Syafi'i kata, milik terus. Tak dapat surat pun milik dia. Imam Hanafi kata, tak boleh milik. Kecuali dapat geran kerajaan, baru jadi milik. Kenapa Imam Syafi'i cakap dengan Imam Hanafi cakap tak serupa? Sebab Imam Hanafi duduk dekat Baghdad, Bandar Maju kan. Kalau dia tak letak syaratkan geran, silat bulan, habis tanah orang kena rembat. Betul kan? Imam Syafi'i duduk kat mana? Mesir, padang pasir. Kalau kata syaratkan geran, pakai mati terus tanah. Mudah-mudahkan urusan untuk nak hidupkan bumi yang mati, tak payah geran, buat dia. Imam Syafi'i. Okey, maknanya kita dah nampak perbezaan tempat, betul tak? Syafi'i dengan Hanafi duduk di tempat berbeza, maka fatwanya tak sama. Betul kan? Kita ni contoh kat Malaysia duk kata Syafi'i ni, ana Syafi'i jamid. Contohlah tu. Aku ni Syafi'i betul-betul Syafi'i. Kalau masuk mazhab lain jadi kafir. Contoh. Contoh. Duk rasa macam tu ni, bukan betul ni contoh. Sebab ada orang perasa macam tu tau. Dia rasa kalau keluar, macam rasa tak Islam je ni. Teruk tu. Fikir kan. Dia ada ni perangai macam ni kan. Kita di Syafi'i betul. Agak-agak kat Malaysia nak pakai teroka tanah pakai geran ke tak nak pakai geran agak-agak? Macam. Kena pakai geran. Tidak habis tanah orang. Dekat Malaysia ni, yang letak syarat geran pun tanah orang rembat. Betul kan? Kalau tak syaratkan geran, habis tanah orang. Betul kan? Fikir balik. Sedangkan Islam tu sifat dia mudah ya, Islam ni. Dekat Selangor dia pernah ada satu orang nak bergaduh. Bagi zakat fitrah, nak pakai duit ke nak pakai beras? Allah, tajuk boring. Tajuk tu bukan sekadar boring. Boring tahap gaban. Budak-budak muda kata tahap gaban, teruklah tu, tak tahu istilah apa dah. Ni bagi zakat ni nak pakai duit ke nak pakai beras? Yang Syafi'i kuat ni. Tugu-tugu pondok Syafi'i lah. Dia bukan pondok semua macam tu. Ada pondok yang boleh toleransi, ni ada pondok tak boleh terima ni. Kena beras tak ustaz? Kena beras. Nak beras. Tapi nak kena buat gudang beras pula. Mula je nak menipu Allah Ta'ala. Macam mana dia buat beras? Ni, Amir tu buat beras. Tak. Jadi dia tolak beras. Aku tolak, aku wakilkan, last sekali duit juga kat atas. Mengarut betul. Nampak tak? Ni berlaku ni. Sebab apa? Kejumudan fake. Jumud fake. Nampak? Dia tak boleh terima tu mazhab lain tu. Apa masalahnya kalau nak pakai mazhab Hanafi yang mengatakan boleh bayar zakat pakai duit? Masalah. Betul kan? Sebab Imam Hanafi dia melihat zakat itu diberi berdasarkan keperluan kepada orang yang menerima. Keperluan di era ini dengan keperluan di era dulu mana sama? Dulu orang miskin betul-betul tak ada makanan tau. Zaman dulu miskin tak ada makanan. Jadi kalau kita bagi beras, fine, betul. Tapi zaman sekarang orang miskin, kita pergi rumah dia, TV dia lagi besar daripada rumah kita. Betul kan? TV besar TV ni padahal miskin. Boleh tahan Pak Ji ni kan? Miskin tapi pakai S4. Wah, tu tak tahan. Kan? Keperluan dia bukan beras tau. Dia dah ada beras. Tapi dia nak pagi raya tu nak ada duit, nak pakai beli baju raya untuk anak sebagai contoh kan. Keperluannya adalah duit. Makanya kita boleh pakai mazhab yang lain daripada Syafi'i kerana sifat Islam itu adalah mudah. Nampak? Bila kita cek balik, keperluan-keperluan tu mesti tertakluk dengan kebaikan dan keburukan. Betul tak? Cuba kita bayangkan, kalau kita ni nak pakai Syafi'i sahaja dalam bab teroka tanah, buruk banyak. Betul kan? Buruk lagi banyak daripada kebaikan. Bila kita pakai mazhab Hanafi yang mensyaratkan geran, bila nak teroka tanah, kita akan nampak kebaikan lagi banyak daripada keburukan. Nampak?
Yang tu dia kata elemen baik dan buruk tu. Dan benda tu ada di dalam perbahasan maqasid syariah. Dan hukum yang dikatakan kita boleh bahas guna akal kita tu yang berkait dengan al-mutaghayyirat. Benda yang berubah-ubah. Politik sebagai contoh. Tapi bab ibadat tak boleh. Dan ibadat ni dia macam tu kita tak boleh pandai-pandai. Ustaz, kita edit sikit boleh tak? Bapak kamu. Ibadat nak reka-reka. Ibadat ni kok mana pun kena tanya Nabi. Kita tak boleh nak pandai-pandai, tak boleh. Tak boleh Al-aslu fil ibadat at-tahrim. Asal satu perkara yang berkait dengan ibadat adalah haram. Maknanya selagi mana tidak ada nas mengatakan boleh, maka hukumnya tak boleh. Begitu. Jangan buat pandai-pandai, Ustaz, kita edit sikit lah Ustaz. Biar power sikit. Main power-power. Ustaz, kalau kita buat sikit boleh pahala. Kalau kita buat lebih kan pahala lagi. Senang bunyi. Tak boleh. Ibadat ni lain. Dia ibadat ni tak ada, dia tak ada logik tau. Kita jangan nak pakai logik bab ibadat ni. Contoh senang akal kita mengatakan puasa baik. Sebab apa? Bila puasa kita boleh mengekang kehendak hawa nafsu. Betul kan? Tapi kalau puasa 1 Syawal, baik tak agak? Tak baik. Ustaz, pagi Syawal ni orang datang rumah macam-macam tau. Kawan anak kita yang perempuan tu pakai, ya Allah, seluar nampak seluar dalam. Contoh. Ni kan pakaian orang sekarang. Kita pula rasa rugi tak tengok. Masalah lagi. Kalau orang biasa tengok tahan lagi. Ustaz tengok. Naik kereta pergi kuliah tengok. Ush, rugi ni. Nak potong. Baik follow. Follow pakai mat. Ustaz follow. Follow nak potong rugi. Last kali Ustaz salah surau. Ustaz nama salah surau ni. Alamak, ni seluar dalam punya hal ni. Ni kadang berlaku kan. Kita ni kadang-kadang orang datang rumah kita ni, anak perempuan kita punya kawan, pakaian dia, Allah, kita, ya Allah, hawa nafsu saya terganggu Ustaz. Jadi saya nak kawal kena hawa nafsu saya, 1 Syawal saya nak puasa. Boleh tak kakak? Tak boleh. Dia tak boleh guna logik tau. Kok mana pun apa Nabi kata, apa Quran kata. Tu kena ingat, itu bab ibadat. Kena faham elok lah bab ibadat ni. Bab ibadat satu debate pula lah. Maka syariah pun dia ada dalam bab ibadat, tapi anak tak nak kupas kat sini lah. Kalau anak kupas tak sempat. Bab tajuk Fathul Zara'ik ni. Ni tak masuk lagi tajuk sebenarnya. Bawa cerita gambaran awal. Kau nak kenal teori tu. Kan? Cerita dia. Dan ada satu lagi dia panggil fiqh yang lain daripada ibadat. Fiqh muamalat. Zaman Nabi SAW tidak ada bank. Kau tak pernah dengar karena Rasulullah SAW yadhhab ila Maybank. Ada dengar hadis itu? Tak ada. Mampu tak jumpa. Rasulullah pergi Maybank. Masa tu Nabi Muhammad ambil tangan letak dalam poket keluar. Ada pula satu kad warna merah tulis Maybank kat situ. Kalau ada gila. Ni mana kau rembat tak tahu kan. Dia tak ada. Tapi apa hukum bank? Contoh. Apa hukum bank? Di situ tu orang pergi bahas. Baik, buruk. Pasal nak? Pergi cek tengok. Bank ni baik lagi banyak daripada buruk. Makanya kita kena adakan bank. Tetapi dalam baik ni bank tu, dalam keadaan ada buruk tu, ada elemen buruk tu antaranya riba. Kita kena buang elemen-elemen riba tu. Ada elemen-elemen gharar, penipuan. Kita kena buang elemen-elemen yang penipuan tadi kan. Makanya dia kekal pada hukum asal, iaitu halal. Nampak? Maknanya sebelum kita buat keputusan tu, kita dah nilai tu baik dan buruk dia. Dalam perkara yang tidak ada nas, bagi contoh. Pesan Apa lagi? Kadang-kadang kita tengok nas. Nas ada. Tapi nas itu pula, dia berkait dengan politik. Dia berkait dengan muamalat. Bila dia berkait dengan politik, dia berkait dengan muamalat, dia tertakluk kepada kemaslahatan di sesuatu tempat. Dengan tempat yang lain. Betul? Sebab itu macam orang pernah bahas, kita tak boleh nak tegur pemimpin negara secara terbuka. Ni satu isu panas ni. Kan? Kita nak tengok hadis ni, dia kena tengok banyak kerangka tau. Sebab hadis Nabi SAW ni, kita tak boleh tengok semua pensyariatan, tak. Perbuatan Nabi tak semestinya pensyariatan. Semua kadang-kadang ada pensyariatan, kadang-kadang tidak pensyariatan. Orang duk tanya, apa hukum pakai kepiah ni? Kepiah ni, contoh, sunnah Nabi ke tidak? Kita pakai jubah tu. Pakai jubah tu pula, mesti made in Yaman. Contoh. Berat, kaya orang Yaman. Kan? Betul, ada seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dia mengklasifikasikan Nabi SAW punya perkataan, tindakan Nabi itu kepada dua. Tasyri' ghairu tasyri'. Pensyariatan, satu lagi bukan pensyariatan. Antaranya pakaian. Pakaian bukan pensyariatan. Nabi SAW pakai jubah sebab Nabi orang Arab. Kalau Nabi orang Malaysia, mungkin pakai baju Melayu kot. Mungkin kan?
Kalau Nabi SAW duduk kat negara barat, mungkin dia pakai kod? Mungkin. Mungkin bukan betul ni. Cerita ni mungkin. Ulang banyak kali, takut silap faham pula. Kan? Jadi cerita dia bukan pensyariatan. Dia ghairu tashri'. Dia bukan pensyariatan. Bukan sekadar tu tau. Dia ada satu lagi. Kalau baca dalam kitab Al-Qarafi, Al-Imam Qarafi dalam kitab Al-Furuq, dia ada sebut perkataan Nabi, perbuatan Nabi hendaklah dilihat dalam 4 perkara. Yang pertama dia panggil pensyariatan. Itu jelas. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana kamu tengok aku semayang. Kan? Hadis Nabi SAW. Walaupun ada masalah sikit segi sanad tu kan. Baik. Apa lagi? Nabi Muhammad ni semayang macam mana? Perbuatan Nabi SAW masa berpuasa macam mana? Zakat Nabi tu macam mana? Itu pensyariatan. Tapi di sana ada perbuatan Nabi SAW ataupun perkataan Nabi SAW sekadar saranan. Nak ikut-ikut tak nak ikut pun tak apa. Contoh, ada seorang muslimat pada zaman Nabi SAW namanya Barirah. Barirah. Dia isteri kepada seorang sahabat yang bernama Mughith nama dia. Mughith dengan Barirah ni, dia bergaduh laki bini bercerai. Bila bercerai, yang Mughith ni syok lagi ke Barirah. Barirah tak mau. Barirah dia tak mau ni. Bila dah bercerai, Mughith ni pergi jumpa dengan Nabi. Rasulullah, alamak, aku syok lagi ke Barirah. Barirah tak mau ke aku. Macam nak? Tolong cakaplah sikit ke Barirah. Kawan ni, Nabi SAW ni terus pergi jumpa Barirah. Tanya, ya Barirah, wahai Barirah, kata Nabi SAW. Fa inna Mughithan zawjuki wa abu waladik, kata Nabi SAW. Barirah, Mughith tu bukan orang lain. Suami kamu, bapa kepada anak-anak kamu. Nabi tu mukadimah cakap tu. Cara Nabi SAW. Weh, Nabi ni kalau nak bahas daripada sudut komunikasi, cara bercakap dia susun ayat, memang power tau. Sebab tu baca hadis cuba cek. Kenapa Nabi mulakan dengan kalimah ini? Mesti ada sebab. Kaji balik. Kalau rajin lah. Kan? Tak apa, itu kita bahas dalam waktu lain. Kan? Komunikasi Nabi SAW. Nabi SAW. Baik. Jadi, Nabi kata, fa inna Mughithan zawjuki wa abu waladik. Mughith ni bukan orang lain. Suami kamu, bapa pada anak-anak kamu. Kahwinlah balik. Suruh kan. Suruh kahwin. Dia tanya, Rasulullah ni tanya, suruh apa ni? Suruh pensyariatan ke suruh sekadar saranan? Nabi kata, innama ana syafi'. Aku ni tukar recommend je. Bukan recommend. Nabi kata, kalau tu tak mau. Cancel, tak mau. Dia tak mau. Bagi tahu ke Mughith, menangis Mughith. Menangis. Allah, dengar sekali, kesian kawan tu kan. Cerita. Maknanya kalau ada perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi SAW, dia bukan satu pensyariatan, tetapi sekadar saranan. Satu. Hadis yang kedua, popular. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ni popular kan? Nabi SAW pergi ke kawasan orang Madinah. Orang Madinah ni dia kahwinkan pokok, nak dapat kurma yang sedap. Betul kan? Dapat ada buat kurma sedap. Nabi kata, tak ada, dah jangan buat, stop. Rasulullah kalau tak buat tak sedap, stop. Duk tak lama mai pula makan. Awak tak sedang? Lah, dulu kata stop lah kita pun. Tak sedap lah. Nabi kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Larangan Nabi tu bukan larangan pensyariatan. Larangan Nabi SAW tu adalah larangan saranan. Menyarankan saja. Nak ikut-ikut tak nak ikut sudah. Nampak? Dua. Yang ketiga, Nabi SAW bila menyuruh ataupun melarang ni, dia dilihat daripada sudut al-imamah, kepimpinan ataupun politik. Kepimpinan ataupun politik. Ataupun dalam istilah seorang ulama daripada Jordan, namanya Dr. Sulaiman Al-Ashqar, dia guna istilah al-amrul maslahi, dia panggil. Urusan yang berkait dengan kemaslahatan. Istilah dia. Bila kita nak bahas tentang hadis yang berkait dengan politik, dia kena tengok kemaslahatan itu. Dia kena tengok daripada sudut kemaslahatan itu. Sebab itu ulama-ulama bila bahas tentang politik, antaranya kalau kita baca sebuah kitab yang ditulis oleh seorang ulama daripada Maghribi, namanya Allal Al-Fasi. Nama kitab Maqasidus Syariah wa Makarimuha. Nama kitab. Dia disebut politik ni 3 perkara je. Kalau ada 3 perkara, maka selesailah politik. Apa dia? Yang pertama, iqrarul adli, mengakui keadilan yang dilakukan oleh manusia-manusia. Orang buat adil, kita kena raih lah. Jangan duk lawan pula. Ni kadang-kadang orang kafir buat adil, marah, tak boleh. Orang kafir buat adil, tak boleh. Kau pahal? Biarlah dia nak buat. Kalau orang tu buat zalim, kau pula marah. Orang ni buat adil pun kau marah. Ni tak sihat. Ni ada masalah sikit. Dia punya ni ada wire tercabut. Kan?
Sebab itu Nabi SAW pernah mengakui keadilan Raja Habsyah. Betul kan? Allah Ta'ala pernah menyebut tentang keadilan amanah Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang last kali masuk Islam kan. Sebelum dia masuk Islam, dia adil tau, dia amanah. Allah, orang bagi duit banyak pada dia, dia jaga duit tu betul-betul. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala puji dia. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik, kata Allah. Ada di kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani ni, kalau kita bagi amanah duit yang begitu banyak, dia akan jaga amanah tu dengan baik-baik. Maknanya iqrarul adli, mengakui keadilan tu berlaku dalam Islam. Satu Yang kedua dia panggil ihqaqul haq, memberikan hak pada mereka yang berhak. Orang tak ada hak, kita bagi hak dia. Dua. Yang ketiga kata alal al-fasid tadbir syu'un ar-ra'iyah, mentadbir urus rakyat dengan baik. Tiga perkara ni kalau terlaksana, maka itulah politik Islam. Saya masalah. Qardawi pula buat keluar satu statement, apa itu as-siyasah al-qiyam ala syai'in bima yaslahuhu. Kata Qardawi dalam kitab as-siyasah syar'iyah, melaksanakan satu perkara, memberikan kebaikan kepada manusia. Mari era dulu, era Umayyah, Abbasiyah, Osmaniyah, pemerintahan monarki, pemerintahan beraja lah zaman dulu kan. Dan memang betul kita kena akui benda tu disebut sendiri oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah sebut dalam satu hadis, dan hadis ini telah dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dia menyatakan awalu man badala sunnati rajulun min Bani Umayyah. Satu hadis hasan. Albani hasankan hadis ni bukan lemah lah, hadis hasan. Jadi apa kata dia? Lelaki yang mula-mula sekali menukar sunnah aku adalah seorang lelaki daripada Bani Umayyah. Albani sebut siapa orang tu? Muawiyah, merujuk pada pemerintahan. Albani sebut dalam kitab dia. Tengoklah, bukan silsilah sahihah, bukan dalam kitab tu dia sebut. Sebiji-sebiji dia sebut. Taib. Jadi, makna pemerintahan tu dah bertukar tau selepas masa era Muawiyah radhiyallahu an. Taib. Dalam pemerintahan itu timbul masalah kalau kita pergi tegur pemimpin secara terbuka, apa akan jadi masalah? Apa akan jadi? Yang ni dibahas oleh ulama-ulama di era itu. Dan dia bukalah 2-3 hadis, antaranya man arada an yansuha li sultanin bi amrin fala yubdina lahu alaniyah. Barang siapa yang nak tegur seorang pemimpin, jangan lakukan secara terbuka. Kita kena pegang tangan, kita bisik dengan dia. Janganlah buat. Macam tu misal kan. Contoh. Hadis tu, kalau orang belajar ilmu hadis ni, boleh debate lagi hadis tu. Perbahasan dia yang pertama, hadis tu mursalut tabi'in. Dan mursalut tabi'in ni pula berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama hadis antara penerimaan ataupun penolakan. Kalau ikut Al-Imam Syafi'i, hadis mursalut tabi'in yang diterima bila tabi'in itu tabi'in yang besar. Dan dia pergi sebut pula nama Sa'id bin Musayyib. Yang lain tak boleh diterima. Satulah. Tapi ulama' lain boleh terimalah, tak apa. Kita kata terimalah hadis ni Orang tak kata tak nak terima, okey, kita tolak tepi dulu. Kita mengandaikan kita boleh terima hadis ni daripada sudut sanad. Baik. Kita kata sahih lah. Cek balik. Hadis ni politik ke kerangka ibadat? Itu soalan. Nampak? Hadis ni adalah urusan yang berkait dengan politik. Bila politik, al-ahkam tatagayyaru bitaghayyuril azbinati wal amkinah. Hukum itu akan berregar berdasarkan bertukarnya tempat, masa dan juga kondisi yang berbeza. Bila berubah, makanya hadis itu ditafsirkan, maksudnya yang dilarang itu sekiranya mendatangkan kerosakan yang lagi besar. Sekiranya mendatangkan kebaikan lagi besar, maka tegur secara terbuka itu bukan maksud larangan hadis. Faham tak? Dilarang itu, ini Al-Imam Ibn Taymiyah sebut. Hatta la tarbu mafsadatuhu ala maslahatih. Itu perkataan Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa. Hatta la tarbu mafsadatuhu ala maslahatih. Hinggalah tidak datang keburukan yang lagi besar berbanding kemaslahatan dia. Maknanya kalau sekiranya kita menegur boleh mendatangkan kebaikan lagi besar, maka boleh. Sekiranya kita menegur mendatangkan kerosakan yang lagi besar, baru tak boleh. Itu masuk hadis Nabi SAW. Sebab apa? Hadis ni hadis kerangka politik. Sebab tu dia ada perbincangan tentang maslahah dan mafsadah. Itu politik. Nampak hadis Nabi SAW. Hai, banyak benda kena mengaji ni rupanya. Nak kupas, banyak benda lagi kita kena kupas lah tentang hadis Nabi SAW. Okey, 2. Bila kita sebut tentang maslahah mafsadah, dia tak boleh lari satu benda lah. Dia bagi fiqh muazanat, fiqh perimbangan.
Kita lintas jalan, spek mata kita jatuh, lori besar pula lalu, mana satu nak buat? Nak ambil spek ke nak bagi lori lalu dulu agak-agak? Logiknya macam mana agak-agak lah? Logiknya apa? Kita lintas jalan, spek mata kita jatuh, lori besar pun lalu. Nak ambil spek dulu ke nak biar lori lalu dulu? Jawapannya, kena bagi lori lalu dulu. Sebab kalau pergi ambil, kena langgar ke lori. Bila kena langgar, matilah. Spek pun tak boleh pakai. Betul tak? Tapi kalau lori langgar spek, yes, itu ada satu keburukan. Spek pecah. Tetapi kita hidup lagi, boleh buat spek baru. Nampak kan? Logiknya, buat kerosakan sedikit. Spek pecah, kerosakan sedikit. Mengelak berlaku kerosakan lagi besar. Tadi, lori besar lalu tadi. Daripada kena langgar kan? Logiknya begitu kan? Pernah tak kita fikir, Islam pun ajar macam tu. Islam pun ajar begitu. Makanya boleh makan babi ketika tidak ada makanan lain kecuali babi. Betul kan? Untuk jaga nyawa lah. Kalau jumpa babi dengan beruk, remak beruk dulu. Tak boleh Ustaz, babi. Babi juga. Sebenarnya dia ambil peluang, ambil kesempatan. Tak boleh. Dia ada kaedah dia lah. Mudarat yang sedikit, mudarat yang lagi besar. Kerosakan sedikit, kerosakan lagi besar. Kita kena buat kerosakan sedikit untuk mengelak berlaku kerosakan lagi besar. Tak makan babi boleh menyebabkan mati sebagai contoh. Maka dibenarkan makan babi untuk nak jaga nyawa. Jaga nyawa, full stop. Sedapnya Ustaz, kita buat barbecue pula. Tak boleh. Dia gila dia tu. Dia tak boleh dah. Nampak? Maknanya syariah itu sendiri sifat dia begitu. Anjal. Inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan syariat Yahudi. Syariat Yahudi keras Syariat Yahudi ni keras. Tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang apa orang Yahudi Bani Israel dia pergi sembah patung lembu kan. Lepas tu dia orang bertaubat. Macam mana cara orang bertaubat? Faqtulu anfusakum. Bunuh diri. Mak kau bertaubat bunuh diri. Kita nak bertaubat, duduk kat tika, duduk bertaubat menyesal, taubat dah. Kan? Lepas tu jahat buat lagi. Itu nyaman tu. Kan? Nabi dah cerita, senangnya syariat Nabi Muhammad kalau nak dibandingkan dengan syariat Nabi-Nabi dulu. Nabi Muhammad SAW kan ada sebut. Kata Nabi SAW, bu'istu bil hanifiyyati samhah. Kan? Aku dibangkitkan jadi Nabi ni hanifiyah, bawa agama hanif, agama tauhid, as-samhah, ada anjal tu. Keanjalan tu berlaku. Quran sebut ma ja'alallah, macam mana ayat Quran? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan? Allah Ta'ala tidak akan membebankan seorang itu melainkan kadar kemampuan. Islam. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, macam mana kita nak nampak anjal tu? Antaranya panggil al-fiqhul muwazanat. Fiqh perimbangan. Imbang balik. Islam cukup cun. Kita tengok 2-3 kes sebagai contoh. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Al-Hudaybiyah. Dalam perjanjian Al-Hudaybiyah ada satu kes berlaku berkait dengan seorang lelaki yang bernama Abu Basir. Nama orang. Abu Basir ni dia dalam perjanjian tu menyatakan mana-mana orang Mekah masuk Islam selepas perjanjian dilakukan, dia tak boleh duduk dalam kerajaan Madinah. Kalau duduk kerajaan Madinah kena hantar balik. Dalam perjanjian Nabi setuju perjanjian itu. Tiba-tiba lepas perjanjian dilakukan, ada seorang lelaki namanya Abu Basir, dia duduk kat Mekah, dia masih Islam, dia duduk di kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk kerajaan Nabi, dapat tahu ke orang kafir Quraisy. 2 orang datang. Mengikut riwayat ni, yang pertama nama Al-Azhar, satu lagi namanya Al-Akhnas bin Syuriq As-Saqafi. Dia datang pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, "Ni, Mat, ada seorang duduk sini. Namanya Abu Basir. Hantar balik." Nabi kita tak tahu, pergi cek. Semak-semak ada sungguh. Buat mari Mamat tu, kau pergi. Bahaya ni, nanti dia orang bunuh aku. Dah pergi. Kita dah berjanji. Kita pergi. Sebab kita dah berjanji. Nabi, pergi. Pergi kawan tu. Walaupun orang takut-takut dia dibunuh. Kenapa Nabi bagi pergi? Kenapa Nabi suruh pergi? Kenapa Nabi kata, tak duduk sini lah. Selamatkan akidah. Selamatkan nyawa kat sini. Kenapa? Sebab, kalaulah dagar janji, agak-agak buruk tak image Islam? Kita dah berjanji ni. Kalau langgar janji, image Islam akan jadi buruk. Betul Nabi ni dia mementingkan kemaslahatan yang berpanjangan berbanding kemaslahatan yang sementara. Faham tak? Kalau Nabi kata, duduk kat sini, okey, kemaslahatan dia tu selamat. Tapi kemaslahatan image Islam terus jadi buruk. Bila jadi buruk, makanya tidak adalah kebaikan pandangan manusia terhadap Islam. Nampak Nabi SAW. Umar Khattab pergi jumpa Nabi SAW.
Umar kata apa? Rasulullah, kita bunuhlah Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Bapak munafik ni menyusahkan orang betul lah Muhammad ni. Nabi kata, la yatahaddatsun nasu anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan. Sebab bimbang manusia mengatakan Muhammad bunuh sahabat dia. Kenapa Nabi tak bagi? Nabi kata bimbang, orang kata Muhammad bunuh sahabat dia. Maksudnya Nabi tak bagi tu memikirkan kemaslahatan yang berpanjangan. Nampak tu Nabi SAW. Maknanya bila kita bahas fiqh ni, dia tak boleh lari. Maslahah, mafsadah. Baik dan buruk. Kena bahas. Lepas tu kena imbang balik. Macam tu. Yang kita cerita imbang-imbang itulah yang disebut sebagai maqasid syariah. Gitu. Okey nampak? Okey, terus sikit lagi. Nak masuk Fathul Zara'i ni lambat sikit. Dia ada satu tajuk tu yang kita bincang dalam fiqh. Dia panggil Al-Ijtihad At-Tanzili. Ni jarang orang bincang. Al-Ijtihad At-Tanzili. Ijtihad dalam mengadaptasi. Terjemahan anak lah. Ada satu ijtihad ni dalam memahami nas. Quran kata macam ni, hadis kata macam ni. Tapi bila nak adaptasi, isu yang berbeza. Sebab itu Omar Abdul Aziz, bila dia jadi khalifah, banyak perubahan dalam kerajaan yang dia tak tukar secara total. Betul tak? Dia tak tukar terus sistem di bawah Umayyah. Dia tak tukar. Dia tak tukar. Saja nak tukar, tak. Banyak benda dia tak tukar. Ada hukum potong tangan yang tak berlaku zaman tu. Dia kata jangan laksanakan lagi. Anak nama Abdul Malik pergi jumpa dengan dia. Ni bapak, kita dah merintah ni, tukar je lah, apa masalah. Tukar, kita dah merintah, dah berkuasa. Macam mana ni? Tukarlah Rasulullah. Tukarlah bapak. Apa kata Umar Aziz? La ta'jal ya bunayya fa inna Allah dhammal khamra fil Qur'ani marratain wa harramahu salis inni akhafu an ahmil al-haqqa inni akhafu an ahmil al-haqq fayadfa'uhu jumlatan inni akhafu an ahmil al-haqqa jumlatan fayadfa'uhu jumlatan wa dhalikal fitnah. Jangan kamu gopoh wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala cela arak dalam Quran 2 kali, haram kali ketiga. Aku bimbang kalau aku laksanakan Islam secara total, nanti orang akan tolak Islam secara total. Perkataan Omar Abdul Aziz ini, dia bukan menceritakan tentang pensyariatan hukum. Dia menceritakan macam mana kita nak melaksanakan syariat. Dia ada beza. Dia panggil Al-Ijtihad At-Tanzili. Ijtihad pelaksanaan. Tak sama. Contoh lain. Nabi SAW di awal Islam, dia tak bagi ziarah kubur. Betul kan? Kenapa di akhir Islam boleh? Nak kita fikir. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tazkiratun lil maut. Kan? Aku pernah larang kamu ziarah kubur dulu, tapi sekarang pergilah ziarah kubur kerana ia boleh ingat kepada kematian. Nampak? Kenapa Nabi cakap macam tu? Hukum ziarah kubur ni pensyariatan dia bagus sebab dia boleh ingat pada mati. Baguslah ziarah kubur. Tapi di awal Islam Nabi tak bagi. Sebab apa? Sebab budaya jahiliah kuat lagi. Meratap, koyak baju tu kan. Kalau kitab pondok tulis berbiji sabak. Apa benda tak tahu berbiji sabak ni. Tapi kitab pondok tulis berbiji sabak. Di sini ni kita akan nampak perbezaan pensyariatan, satu lagi perlaksanaan. Ini beza Bila kita sebut tentang Fathul Zara'i, dia adalah isu pelaksanaan. Tu kena ingat. Dia bukan nak mengubah syariah. Satu Zara'i tutup itu haram. Ni buka itu haram. Ustaz macam Yahudi je. Masalah tu. Ni buka yang haram lah boleh buat. Dia problem tau. Sebab dalam fiqh ni dia ada satu tajuk yang dibincang juga, dinamakan sebagai ma'alatul af'al, melihat implikasi. Nabi SAW ni dia takkan buat sesaja buat lah. Dia nak buat, dia tengok apa implikasi lepas pada tu. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairil ilm. Jangan kamu cela sembah-sembahan selain daripada Allah, bimbang mereka cela Allah tanpa ilmu dan prejudis. Hukum cela sembahan selain daripada Allah boleh ke tidak, Kakak? Hukum asalnya boleh. Quran tu banyak duk cela sembah-sembahan daripada Allah tu kan. Duk kutuk apalah berhala, tak boleh sembah, cerita Nabi Ibrahim AS pergi condemn patung si Namrud tu kan. Banyak dalam Quran kan. Pergi condemn Fir'aun macam mana. Maknanya pergi cela sembahan lain pada orang, lain pada Allah ni dah berlaku dalam Quran. Tapi Allah Ta'ala boleh nyata dalam satu ayat, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan. Kenapa? Bimbang dapat imbal balas tadi. Imbal balas yang tak baik, implikasi tu tak baik.
Jadi sama-sama kita nak kata apalah patung berali hidung panjang, sama-sama kita rembat je. Tapi depan orang kafir jangan. Nampak? Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Quran sendiri aja buat tindakan kena tengok implikasi. Nampak? Quran aja. Antara lain Kaabah ni, dia Kaabah tu zaman Nabi Ibrahim dengan kita tengok pada hari ni tak sama tau. Dia Kaabah dulu ni 4 segi, ujung tu 3 segi kan. Tu zaman Nabi Ibrahim AS. Bila runtuh Kaabah sebab banjir besar, era zaman Nabi SAW sebelum menjadi Nabi, buat balik, duit tak cukup. Yang hujung tu dia tak buat tajam, duit tak cukup. Tapi nak bobok Hajar Aswad tu bergaduh. Nak Hajar Aswad, geng-geng Arab ni, bapa Arab bagi, oh kami lebih layak, kami lebih layak, kami lebih mulia. Last sekali datang Nabi Muhammad, dia letak kain tu, panggil pakat-pakat pegang, hilang, tak jadi bergaduh, angkat letak Hajar Aswad. Alhamdulillah selamat. Nabi ni selalu bersungut pada Siti Aisyah, kita Aisyah, ni Kaabah ni aku nak sangat buat macam zaman Nabi Ibrahim dulu. Kalau boleh biar macam tu lagi cun lah. Dia bersungut selalu dia bagi tahu pada Siti Aisyah. Tiba-tiba bila berlaku Fathah Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi tak terus buat. Nabi tak terus ambil Kaabah tu kita runtuh balik, kita buat biar macam Nabi Ibrahim AS dulu. Nabi tak terus buat. Menyebabkan Siti Aisyah tanya Nabi, Rasulullah awak tak buat? Kita kan dah merintah. Soalan. Apa kata Nabi? Laula hidathani qaumiki bil kufri la fa'altu. Kata Nabi sallallahu. Kalaulah tak kerana kaum kamu baru saja meninggalkan kekufuran, aku dah buat lama dah. Dok teringat perangai jahiliah dulu, nak boboh Hajarul Aswad pun bergaduh hampir pertumpahan darah. Agak-agaklah Kaabah ni kalau kita runtuh balik nak buat baik, buat balik agak-agak je dia pun. Dia orang tak cerita tau nak buat Kaabah baru tu, dia cerita runtuh tu. Betul tak? Orang pergi, ustaz, ada orang runtuh masjid. Siapa runtuh masjid tu? Tahu Hindu mana tak tahu. Melompat tau orang. Budak yang tak pergi masjid pun melompat. Duduk pakai seluar pendek. Oh ya ke? Pergi. Padahal pakai seluar pendek. Dia kan? Dia tak boleh. Nabi nampak tau. Kalau aku buat, akan jadi implikasi lagi buruk. Maksudnya, Nabi SAW bila nak bertindak, dia akan melihat kepada implikasi. Kenapa nak? Itu Nabi SAW. Kita berserupa lah. Nak buat satu benda tengok implikasi tu apa, baik ke buruk tu, maslahah mafsadah tadi tu kan, nilai balik. Lepas tu kadang-kadang ustaz kita dah merintah Selangor ni ustaz, kenapa kita tak terus bomkan kilang arak tu, jam lah. Nampak ana cerita ni berlaku kat Selangor tu masalah. Ni kita dah merintah ni ustaz, Selangor ni kita dah merintah, kita masuk Shah Alam tu ada kilang arak tu ustaz, bom je kan, kita dah merintah. Weh senang bunyi. Kalau contohlah kalau bom, agak-agak jadi apa itu? Contohlah ni. Pagi mamat Taliban mana tak tahu. Duduk Afghanistan 7-8 tahun pergi berjihad contoh. Tanya kan pandai buat bom? Pandai? Tolong pergi bom kilang arak contoh cakap lagu tu. Pergi buat, agak-agak jadi apa pada imej Islam? Baik ke buruk? Orang kata apa ni Taliban merintah, buruk dah situ. Nampak Apa lagi? Masa Taliban merintah Afghanistan. Zaman tu anak belajar lagi di Pakistan masa tu. Taliban merintah di Afghanistan, dia berlaku satu isu patung Bamiyan. Patung Bamiyan Patung Bamiyan ni besar, katanya umur 2000 tahun lebih, katanya. Taliban ni main, dia runtuh patung berhala besar. Satu bukit tu patung, bayang sendiri. Dan patung tu kata tidak disembah dah, patung Buddha. Besar patung tu. Anak simpan lagi gambar. Masa belajar Pakistan tu ambil gambar simpan balik kan. Ada gambar, besar dia runtuh. Bila runtuh patung, antara yang awak keluar statement ni Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata, korang ni bermusuh dengan orang kafir. Tapi kamu telah melahirkan musuh-musuh pula untuk orang kafir serang orang Islam. Kamu bermusuh dengan orang bukan Islam di negara kamu, tapi kamu melahirkan permusuhan antara orang bukan Islam terhadap orang Islam di negara lain. Sebab, bila kau pergi bom patung Buddha, orang Buddha dekat Siam mengamuk. Betul tak? Dan lepas pada era itulah kita dapat lihat ramai orang-orang di selatan Pain kena tembak, betul kan? Ni berlaku, maknanya dia tengok implikasi tau. Qaradawi kritik, dia kata tindakan ini tidak tepat dengan kehendak syarak. Lepas tu, macam mana? Qaradawi kata, kan lagi baik kalau kau potong patung tu, lepas tu kau pergi jual, dapat duit. Simple. Kan? Masa tu ada debate masa tu kan? Siapa yang debate tu? Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Sebab dia melihat pada implikasi. Faham Melihat implikasi. Fathuz Zara'i' ni adalah teori melihat implikasi baik dan buruk. Tu cerita dia. Anas tak buat kajian tentang Fathuz Zara'i' ni,
Isu kilang arak kilang arak kat Selangor. Sebab ada seorang hamba Allah ni, dia bagi tahu dia orang besar, orang politik besar. Dia telefon Nana. Dia kata, "Macam mana nak buat kilang arak ni? Nak tutup tu macam mana agak-agak?" Ana kata, "Wush, berat tu. Nak tutup." Dia kata, "Tu tak apa lagi, ada lagi masalah lagi besar." Apa dia? Orang Islam yang kerja kat kilang arak ni lebih 1,000 orang. Orang Islam yang kerja kat kilang arak di Selangor sahaja lebih 1,000 orang. Kalau kita kata berhenti, agak-agak jadi apa? Masalah tak agak? Macam mana? Timbullah teori dia panggil Fathuz Zara'i. Buka pintu haram. Teori Fathuz Zara'i. Siapa yang buat teori itu? Al-Imam Al-Qarafi. Dan sebenarnya telah digunakan oleh ulama-ulama yang lain, tapi tidak digunakan dengan nama Fathuz Zara'i, dia guna nama lain. Dan berasaskan kepada kaedah-kaedah fiqh yang lain, antaranya irtikab akhafid dararain. Kita lakukan kerosakan sedikit untuk mengelak kerosakan lagi besar. Kaedah fiqh pula ada satu lagi, idza daqal amru tas'a wa idza tas'a daqa. Bila satu perkara tu sempit, dibuka. Bila dibuka, tutup balik. Ada kaedah tu kan. Banyaklah 2-3 kaedah yang dibahas oleh ulama-ulama fiqh tu kan. Jadi macam mana nak buat dengan orang Islam yang kerja kat kilang arak? Agak-agak macam mana nak buat? Pihak kerajaan kena ambil tanggungjawab. Kita suruh dia orang berhenti. Jam. Sebab kalau dia orang berhenti, ada implikasi lagi buruk. Mungkin perceraian rumah tangga. Betul kan? Lepas tu, bila dia dah menganggur, mula dia nak merompak. Kan dia banyak implikasi buruk. Maka kerajaan dia kena ambil satu tindakan, membenarkan sementara waktu kepada orang Islam itu kerja kat kilang arak. Dalam masa sama, kerajaan perlu memberikan pendidikan kepada orang-orang yang kerja kat situ dengan pengajaran Islam. Kemudian kena sediakan pula klinik-klinik usahawan kepada mereka-mereka yang kerja kat kilang arak, supaya diorang ni boleh meniaga sendiri dan menyediakan peluang-peluang pekerjaan sekiranya kalau mereka keluar ada tempat mereka nak bekerja. Dan perlu diberikan jangka masa tertentu, mungkin dalam masa 3 tahun, 4 tahun dan 5 tahun, berdasarkan keperluan kemaslahatan. Itu dipanggil sebagai teori Fathuz Zara'i. Nampak? Satu. Dan sebenarnya teori Fathuz Zara'i ni kita dah amalkan dah sebenarnya. Kita tak perasan. Apa hukum tengok perempuan? Macam mana agak-agak Pak Haji? Apa hukum tengok perempuan? Nabi kata, la tutba'in nazratan nazarah fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kamu ekori penglihatan yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tu hak kamu, yang kedua bukan hak kamu dah. Yang pertama tu rezeki. Yang kedua tu bukan rezeki dah tu, itu melampau tu, itu sudah lebih ya. Tak boleh ya. Bukan tengok sekali tu tengok pakai lekat tu, bukan macam tu. Itu haram lah tu. Dia tengok sekali lekat. Sekali ustaz, sekali kan. Ui, alasan tak boleh. Yang kita sebut, tengok sekali, jangan paling pula. Dah, buat tak lain dah. Macam tu kan. Jangan. La tudba'in nazratan nazrah, fa inna lakal ula wa laysa lakal akhirah. Jangan kamu ekori penglihatan yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tu hak kamu, yang kedua bukan hak kamu dah. Yang kedua tu haram dah. Type. Tengok orang perempuan, tengok renung, macam tu tak boleh. Tapi kalau bertunang, boleh tak tengok orang perempuan renung macam tu? Soalan. Tengok tu haram. Tengok orang perempuan tu haram. Tapi dia punya implikasi dah kebaikan yang lagi banyak, iaitu perkahwinan. Bila perkahwinan, kau nak dapat implikasi kemaslahatan adalah kebahagiaan rumah tangga. Betul tak? Jadi, bila seorang sahabat pergi jumpa Nabi SAW, Rasulullah, nak kahwin Rasulullah SAW. Nabi kata, dah tengok, dah, tak tengok lagi. Dah, pergi tengok. Nabi suruh pergi tengok. Kenapa tengok? Sebab itu boleh mendamaikan hidup kamu di dalam rumah tangga. Kita pun pergi Pinang, perempuan ni. Pergi Pinang, jumpa dengan bapak dia. Nak tengoklah pakcik anak pakcik ni pakai furdah. Dia pun buka. Kita pun tengok, termenung. Pakcik tu perhati. Lebih pula budak ni. Lama sangat. Dia pun tutup. Relax lah pakcik, tak habis lagi. Contoh kan. Tindakan budak tu salah ke? Betul lah agak. Tak salah. Sebab bila bertunang, kena tengok. Sedangkan awal kan kita dah nyatakan, tengok orang perempuan kan tak boleh. Betul kan? Maksudnya kita telah melanggar perbuatan yang haram sebab dah dapat kemaslahatan lagi besar, iaitu kebahagiaan di dalam rumah tangga. Faham kan? Itulah yang dikatakan sebagai teori Fathuz Zara'i. Nampak? Kita dah amal lama dah. Cuma kita tak tahu nama tu apa. Hari ni sebut nama Fathuz Zara'i. Oh, yang itu. Macam tu je teori dia. Cuma kita nak aplikasi dekat Malaysia ni dalam 2-3 perkara lah. Yang pertama anda sebut pasal kilang arak. Orang Islam yang kerja kat kilang arak. Dia kilang arak ni rumit sebenarnya. Betul.
Anak buat kajian pasal kilang arak, rupa-rupanya di arak ni, kilang tu, elektrik keliling tu, dia mesti selaras tau, dia punya aliran elektrik dia. Dia tak boleh naik dan kurang, tak boleh. Kalau contoh, ada dalam masa 5 minit contoh, aliran elektrik terkurang volt dia, arak terus tak sedap. Rumit arak ni. Memang dia jaga betul-betul keliling tu. Macam mana aliran elektrik tu berjalan tu kan. Dia kena volt kalau 180, 180, tak boleh lebih. Terlebih tak sedap, terkurang tak sedap. Allah, rumitnya. Kita minum teh tarik, tak ada elektrik pun okey. Tapi dia, kilang arak dia banyak rumit dia. Jadi anak buat kajian ni tentang pasal orang Islam kerja kat kilang arak. Macam mana nak buat, nak selesaikan masalah ni. Dan anda bentangkan teori ni dekat kajian Negeri Selangor. Anda bagi, ada kajian Negeri Selangor, kalau ingat dalam lepas, dia orang buat peruntukan sebanyak 5 juta untuk selesaikan masalah ni. Ingat, Tan Sri Khalid buat kat Selangor. Satu. Yang kedua, isu ni timbul berkait dengan uruf masyarakat Melayu sukar menerima orang Islam masuk dalam gereja. Ni berlaku kat Dr. Mujahid baru ni. Apa orang Islam? Orang masuk dalam gereja nak cerita Islam dia pergi marah. Tak sekolah betul. Kita ni pergi masuk dalam gereja cerita Islam. Baguslah. Betul tak? Kita nak masuk nak cerita Islam dalam gereja, ada pula halang. Kita panggil Mamat Tokor pergi cerita, dia tak boleh cerita. Ngarut betul. Tak mahu, tak layak lah. Persoalan siapa yang layak? Kamu ke layak? Kalau kamu layak, kenapa kamu tak pergi? Itu masalah kan? Orang Melayu kita ni, dia agak kurang boleh menerima tentang masuk dalam gereja. Tak boleh masuk gereja ni, susah lah. Ni orang Melayu, padahal tak ada apa pun. Omar Khattab kan pernah masuk dalam gereja. Seorang Omar merintah dulu kan, dia pernah masuk dalam gereja, Omar Khattab. Banyak nak mari riwayat cerita pasal Omar masuk dalam gereja ni, banyak sangat lah. Tapi orang Melayu ni, uruf masyarakat tu tidak mengizinkan. Melanggar uruf itu sendiri itu sebenarnya tak boleh. Al-uruful ma'ruf, ada satu kaedah, kasyartil masyrut. Benda yang jadi satu perkara yang uruf, kita jangan langgar satu pasal. Sebab kalau kita langgar ni kadang-kadang boleh datang implikasi haram. Jadi dalam keadaan uruf masyarakat mengatakan tak boleh, kita terpaksa langgar sebab nak dapat kemaslahatan lagi besar. Yang tu pun dipanggil sebagai fathu az-zara'i. Nampak? Asal uruf tak boleh. Tak boleh langgar uruf masyarakat ni. Tapi kita langgar juga. Bila langgar nak dapat kemaslahatan. Apa kemaslahatan dia? Islam berkembang. Dakwah dilihat hebat. Orang akan nampak keadilan Islam. Lagi baiklah. Gitu. Dekat Malaysia ni problem tau. Orang Islam nak masuk gereja, nak cerita Islam, tak boleh. Orang kafir naik atas masjid, tak pergi. Dekat Selangor lah, Penang aku tak tahulah. Kat Selangor kan, Ana ni memang, Ana rasa mental block kau, ustaz-ustaz Jabatan Agama Islam. Minta maaf aku sebut ni. Dia boleh kata, orang kafir tak boleh naik atas masjid, sebab orang kafir tu tak mandi wajib. Kan bangang hujah tu. Soalan Ana senangnya, agak-agak lah orang kafir mandi wajib, sah tak mandi wajib dia? Soalan tu cukup. Betul tak agak-agak? Jabatan Agama Islam, ustaz-ustaz Jabatan Agama Islam, tak bagi orang kafir naik atas masjid. Dia kata apa? Orang kafir tak mandi wajib. Zaman Nabi dulu, ada seorang sahabat, Thumamah bin Usal, radhiyallahu an, sebelum dia masuk Islam, dia kalah dalam satu peperangan, Nabi ikat dia kat tiang masjid, 3 hari 3 malam. Duk tengok Nabi semayang, duk tengok Nabi duk khutbah, duk tengok Nabi SAW dengan sahabat ni duk berkawan kan. Jadi syok, 3 hari kemudian, lepas, dia pergi dekat satu wadi, dia mandi tukar pakaian, naik atas masjid, masuk Islam. Sumamah bin Usal, radhiyallahu, sahabat Nabi sebelum masuk Islam tu, dia kafir tu, masa tu, dah ikat dalam tiang masjid. Nabi ada cakap, engkau mandi wajib dulu? Ada? Tak ada kan? Ada. Macam mana boleh timbul? Mental block. Ni mental block tu, fekoh kok mana aku pun tak faham. Amal kan? Kita ni kan, budaya kita, tak boleh, orang kafir tak boleh dalam masjid. Sebab apa? Sebab macam je kita buat, persepsi manusia, uruf manusia ni agak kurang menerima. Contoh kan? Tapi sebenarnya kita kena langgar budaya itu sebab ada kemaslahatan lagi besar, Islam nak bagi berkembang. Tu masalah lagi besar tu. Sebab tu kadang-kadang anda pernah fikir, cuba galakkan orang kafir naik atas masjid. Galakkan. Dia jangan, dia nak semayang biarlah, jangan marah kafir tu semayang pula. Dia masuk sah kat Allahu Akbar. Ada macam tu, ada. Anda sebut seorang yang suka buat keparai macam ni. Tian Chua. Anda kawan baik dengan Tian Chua. Pergi mana-mana dengan dia orang berhenti semayang, dia pun semayang. Itu yang best tu. Semayang ambil wuduk, dia tengok kita ambil wuduk, dia pun ambil wuduk. Cool gila dia ni. Betul cool.
Ada seorang kawan. Anak kawan orang bukan Islam ni kadang banyak cerita menarik pasal orang bukan Islam. Ada kawan seorang. Anak mari sini, mari Penang, mari Matampau. Lama ni cerita ni. Tahun 2008 macam tu lebih kurang. Naik kereta. Anak seorang lagi orang Melayu kita, orang Islam, tak semayang. Seorang lagi Hindu. Hindu confirm tak semayang. Hindu tu semayang, kita pula pening kan. Naik kereta sampai dekat Tapah. RNR Tapah. Nanti semayang. Anak kata kawan tu, Di. Namanya Eddie. Di, semayang. Ustaz, kau pergi lah. Kita tahu memang dia tak semayang. Kita kenal dia ni orang tak semayang. Dia pun keluar kereta, duduk kat tepi kereta, isap rokok. Kita pergi mampai langkah, aku nak semayang. Pergi semayang. Habis, Assalamualaikum. Paling terkejut, kawan Ana tu semayang kat belakang. Ana pun, macam mana Muhammad ni boleh semayang? Ana terfikir dah. Lepas tu, tak apalah, Ana tunggu dia habis semayang. Habis semayang, Ana jumpa dia. Masa berjalan nak pergi ke kereta, Ana tanya, Di, setahu aku kau tak semayang. Kenapa kau semayang hari ni? Tanya soalan. Dia kata apa? Dewa dah sound aku. Hindu tu dah sound dia. Ya ke? Hindu tu cakap apa kau? Dia kata kau nak jadi kafir tak semayang. Mampu ya tu. Anak kadang-kadang terfikir satu teori sebenarnya. Anak ada terfikir satu teori bila berlaku kes macam ni. Orang Hindu ni kita kena buat kawan untuk nak dakwah orang Islam. Macam tu. Kita duk fikir kawan orang Islam nak dakwah Hindu. Tak. Kena fikir teori terbalik sikit. Kawan dengan orang Hindu sebab nak dakwah orang Islam. Orang Islam tak semayang lagi teruk pada Hindu. Kadang-kadang orang Hindu tu dengan orang Islam, baik Hindu tu jauh daripada orang Islam. Berlaku. Kalau kita ni pergi tegur, mampu tak pakai. Anak ni mengaji Azhar, mengaji Pakistan. Daripada kecil, umur 13 tahun, start hafal Quran. Quran hafal, mengaji pondok, mengaji Azhar, mengaji Pakistan. Mengaji di berbelah-belah tahun. Bagi nasihat, tak pernah pakai. Hindu tegur sekali, terus pakai. Cerita kan. Kadang-kadang fikir kat teori. Boleh kok kita bubuh kategori teori Fathuz Zara'i'. Aplikasi teori Fathuz Zara'i'. Kita ambil orang Hindu ni, nampak macam mudarat ni. Macam tak kena kan. Tak apa. Kita kawal dengan dia sebab nak dakwah orang Islam tu. Macam tu insyaAllah. Bagi dia malu sikit. Gitu. Apa lagi? Kita nak aplikasi teori Fathuz Zara'i' dalam masyarakat kita. Benda ni selalu bincang. Tapi mungkin kita tak sedar. Kalau pilihan raya tu, boleh tak kita nak undi orang bukan Islam? Ni isu agak panas sikit. Undi orang bukan Islam, boleh tidak? Fathuz Zara'i'. Fathu az-Zara'i'. Sebab politik itu pentingnya adalah kemaslahatan. Betul kan? Dalam kerangka negara demokrasi, individu itu dia tidak buat keputusan seorang-seorang. Dia tak seperti mana dalam sistem monarki. Raja tu dia buat keputusan seorang-seorang dia. Betul tak? Dia tak perlu perbincangan ramai-ramai. Adapun dalam demokrasi, keputusan bukan dibuat individu. Keputusan dibuat beramai-ramai. Suara majoriti. Kita lantik orang bukan Islam untuk menjadi seorang adun ke ahli parlimen terpulang. Dan dia ni pula bukan menentukan keputusan negara. Tapi dia memutuskan keputusan itu bersama dengan rakan-rakan yang lain. Dan keputusan itu pula mesti berasaskan kepada perlembagaan yang termaktub dan tidak boleh terkeluar pada kerangka perlembagaan. Dan apa yang nak bawa? Kemaslahatan kepada rakyat. Fathuz Zara'i' membenarkan untuk kita mengundi orang bukan Islam untuk capai kemaslahatan tadi. Nampak? Tak ada masalah lah segi hukumnya. Dan kita sebut kita sebut ni bawah kategori tanzil, pelaksanaan, bukan pensyariatan. Asal hukum pensyariatan tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Allah Ta'ala kata la yattakhidul mu'minun al-kafirin awliya aminul mu'minin. Itu Quran dah bagi tahu kan. Pensyariatan clear. Tapi segi pelaksanaan kita kena imbang balik maslahah dan mafsadah, buruk dan baik tadi. Umar Al-Khattab tidak potong tangan. Padahal bila potong tangan pencuri ni adalah pensyariatan. Kenapa Umar keebikan era pemerintahan dia? Sebab faktor pelaksanaan tadi. Nampak? Itu dikatakan sebagai teori Fathu az-Zara'i'. Gitu. Bunuh orang halal ke haram kagak? Haram Tapi kalau musuh masuk negara kita, kita kena serang balas. Betul tak? Kita serang balas tu wajib ke haram pula? Wajib. Padahal asal bunuh orang adalah haram. Tapi kalau tak berperang, maka datang kerosakan. Kita berperang untuk nak capai kebaikan. Yang haram bunuh orang tu boleh langgar. Sebab dah dapat kebaikan lagi besar. Fathuz Zara'i'. Nampak Jadi sebenarnya kita tak sedar.
Hidup kita sama hari ni dah mengamalkan teori Fathul Zara'i. Cuma nama je hari ni baru dengar. Fathul Zara'i, kenapa dia nak terima ni? Tu je dengar kan. Begitu insya-Allah. Ni teori Fathul Zara'i lah, begitu. Cubalah, wallahu a'lam. Mungkin ada soalan lah tentang teori Fathul Zara'i insya-Allah. Anak rasa anak harap orang faham lah. Pasal anak rasa tajuk ni berat. Tapi anak cuba nak ringan-ringankan supaya orang dah faham. InsyaAllah. Okey, tafadhal. Wallahu a'lam. Sila Syekh. Waalaikumsalam. Apa? PCA. Okey, macam mana Okey. Ilmu mana ni? Okey, tak apa. Trafik. Langgar lampu merah. Lampu trafik lah. Lampu merah ke terpulang lah. Apa syariah ni macam mana kan? Okey, dua. Tanya, anda jawab dulu lah. Takut lupa. Anda yang kedua tu, anda teringat Dr. Mazhar forum dengan anda dekat Shah Alam. Dr. Mazhar kata kalau kita nak islamikkan lalu lintas ni, dia tak boleh tulis, dia tak boleh berbual lampu merah. Dia kena tulis tafaddal. Itu Dr. Mazhar. Ada kata boleh tahan kat ujah tu. Okey, yang pertama pasal PCA. Dia macam ni maqasid syariah ni dia ada maqasid ammah, maqasid khassah, maqasid juz'iyah. Dia ada pembahagian lah. Kita dah sebut tadi, semua kandungan syariah itu umumnya adalah keadilan dan juga menolak kezaliman. Jadi, bila kita nak buat sebarang undang-undang, dia tak boleh lari daripada asas ni. Faham tak? ISA ni, dia tidak ada hak perbicaraan. Bila tak ada hak perbicaraan, persoalan dia, zalim ke adil? Itu persoalan dia. Bila nampak ada elemen kezaliman, kau guna alasan maqasid syariah pun salah. Faham tak? Yang penting, kau gunalah teori apa pun, memberikan kemaslahatan kepada umat, memberikan keadilan kepada umat, mengelak kezaliman berlaku kepada umat. Bila kita buat PCA ataupun ISA, apakah ada elemen kezaliman di situ ke ataupun elemen keadilan di situ? Soalan. Kalau sekiranya ada elemen keadilan, maka ia dibenarkan. Tapi kalau nampak kezaliman, menafikan hak orang, maka ketika itu hukumnya adalah haram, walaupun boleh label maqasid syariah sekalipun. Nampak Maksudnya, kita nak buat apa-apa pun, mesti dalam kerangka adil tadi. Soalan pula orang tanya, adil tu apa dia pula? Susah pula nak jawab. Orang kita dah faham, adil ni, wadu'u syai'in fi mahallih, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Definisi yang paling popular. Adil tu apa? Berikan, meletakkan sesuatu pada tempat dia. Pernah tak kita fikir, siapa yang buat definisi ni? Itu penat nak jawab. Tapi ta'arif ni popular tau. Mana-mana kata adil tu meletakkan sesuatu pada tempat ni. Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam satu talk dalam TV, anda tengoklah YouTube lah. Asy-syari'ah wal hayah, orang tu tanya apa itu adil? Dia kata innallaha a'ta kulli haqqin haqqah. Dia baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adil itu adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak pada mereka yang berhak. Itulah adil. Faham tak? Orang yang penjenayah penjenayah pun ada hak tau. Rakyat luar pun ada hak. Bila penjenayah tu dia merompak, dia telah menafikan hak orang ramai. Makanya kita jatuhkan hukuman pada dia. Dan kita tak boleh nafikan hak dia. Makanya perlu dibicarakan. Pasal nak? Itu hak. Sebab itu Islam ajar al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Pasal nak? Bukti bagi menuduh, maka bersumpah bagi orang yang nak nafikan. Islam ajar kan? Itu dikatakan hak. Penjenayah tu dia ada hak untuk mempertahankan diri. Tiba-tiba kita tak bagi mempertahankan diri, maka itu sudah zalim. Dah bercanggah dengan konsep adil yang diajar di dalam Islam. Okey, macam mana isu PCA? Kalau kita nak guna teori Fathul Zara'i, jawabnya bercanggah dengan konsep adil tadi. Jadi hukumnya adalah
Tak boleh gitu Kalau menafikan hak tadilah, hak untuk penyerahan mempertahankan diri. Kita tak boleh lebih tau. Potong tangan pencuri kat sini, kita nak rembat sampai sini. Oh, yang tu sudah lebih. Ustaz, kalau kita potong kat sini kan, lagi dia tak boleh mencuri. Oh, dia buat alasan macam tu. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh kita tak boleh potong pakai sini, tak boleh. Sini cukup, jangan lebih-lebih pula. Hukum dia begitu. Satu. Yang kedua, kita langgar undang-undang dunia. Langgar undang-undang dunia ni, dia buat kategori tanzil tau. Dia bukan kategori tasyri', pensyariatan. Dia buat kategori pelaksanaan, dia bukan cerita pasal pensyariatan. Jadi kalau kita langgar ni, berdosa ke tidak? Berdosa sekiranya mendatangkan kerosakan. Kalau tidak mendatangkan kerosakan, makanya dia tidak berdosa. Macam mana agak-agak? Langgar lampu merah, tak terlanggar orang, tak berdosa. Langgar lampu merah, langgar orang, berdosa. Sebab langgar orang tu. Faham jadi, maslahah mafsadah tu, dia akan jadi dosa sekira mendatangkan kerosakan. Kalau tak datang kerosakan, maka dia tidak jadi dosa. Gitu. Gitu. Dua. Yang ketiga, soalan. Oi. Apa dia? Ui, ini tanya projek. Projek pun ada soalan kat sini. Sekolah Pemikiran Syatibi ini ana tubuhkan bersama dengan kawan-kawan lah. Buka sekolah Pemikiran Syatibi ini bukan nak buat sekolah macam ni, tak. Bukan, ada orang tanya ana hari tu kat mana? Pagi tadi, kuliah pagi tadi dekat Lembaga Hasil Dalam Negeri. Dia tanya, sebenarnya sekolah Syatibi ni kat mana bangunannya? Penat aku nak jawab. Sekolah Pemikiran Syatibi ni tak ada bangunan. Dia sekadar guna nama Sekolah Pemikiran Syatibi. Kalau dia ada Facebook bangunan sekolah tak ada. Dia ada Facebook je. Dia ada Facebook. Adalah kawan-kawan anak yang kita gelarkan sebagai kru Syatibi lah. Budak-budak Syatibi dia buat. Dan sebenarnya anak buka Sekolah Pemikiran Syatibi, dan antara program yang anak buat adalah Lepak Maqasid. Tujuannya adalah untuk nak mencambahkan idea-idea anak muda. Bukan anak muda lah, anak-anak tua pun okey juga. Orang tua tak datang pun fine, mari datang. Lepas tu kita cambah. Sebab kadang-kadang ada benda kita faham ni, kadang-kadang daripada idea-idea bodoh. Idea tu bodoh, tapi dengar idea bodoh baru kita nampak satu idea yang lagi baik. Betul tak? Jadi kita pun tak apa, panggil macam-macam. Sebab itu, kalau tengok Lepak Maqasid, orang rajin follow page YouTube Lepak Maqasid, orang akan terkejut. Dalam tu ada etis. Dalam tu ada orang murtad. Ada. Jangan terkejut. Alhamdulillah, ana berjaya pegang budak-budak murtad ni. Alhamdulillah. Dan ana cuba nak baiki balik lah. Masalah berjaya tak berjaya, hidayah hak Allah. Tu je boleh buat kan. Tapi ana usaha berujah, nyatakan cerita Islam macam mana. Dan dia orang pun pernah nyatakan kepada ana, dia kata Alhamdulillah, selama dia orang duduk Lepak Maqasid, 80% dia clear tentang Islam. Alhamdulillah. Jadi apa jangka panjangnya, ana setakat ni tak ada jangka panjang nak buat. Yang anda fikir sekarang nak cambah pemikiran anak muda, dan anda baru start masuk universiti, sebuah universiti baru, iaitu Universiti Universiti Melaya. Anda baru masuk dalam minggu lepas, pergi buat program budak mahasiswa. Alhamdulillah, anda nampak ada perubahan sikit lah. Yang penting macam mana nak cipta tamadun. Anak muda dia kena berani berfikir. Jadi kita buat satu tempat, lepak, saya santai, minum teh tarik, boleh kritik idea. Dan insya-Allah dengan keberanian kritik idea, kita boleh bina tamadun lah insya-Allah di masa akan datang. Gitu. Anak kagum dengan barat sebenarnya. Ni bahaya ni orang rakam ni. Anak secara peribadi ni anak bukan kagum semualah. Ada beberapa part. Dan kalau Dr. Mazhar kita pun pernah sebut satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kat sini kan. Anak tengok di YouTube lah. Dia sebut tentang kisah bagaimana Allah Taala tunjuk kehebatan Rom. Dari hadis berkait dengan Amr bin Al-As radhiyallahu an, yang Allah Taala bagi, yang Allah Taala sebut, yang Nabi Muhammad sebut 5 perkara kelebihan pada dia orang kan. Dia orang ni cepat, kalau sekira berlaku peperangan cepat nak selesaikan masalah. Dia orang ni tak ada mudah nak bergaduh dengan orang kan, dia perangai orang barat kan. Ana suka attitude tu. Dan ana tengok orang barat ni dia orang terlalu mudah untuk nak berkongsi idea, dan lepas dia orang boleh berdebat berbeza idea, tapi dia orang boleh minum teh sekali. Ana rasa ni budaya sihat yang perlu disuburkan di kalangan masyarakat kita di Malaysia. Jadi anda tak tahu macam mana nak startkan budaya itu, anda mulakan dengan Lepak Maqasid. Tu ya. Anda nak bina tamadun dalam masyarakat lah insya-Allah. Cita-cita anda lah. Tak tahulah jadi apa lepas ni, wallahu alam. Tak tahulah akan datang nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Anda lantik Dr. Mazhar timbalan menteri. Ada gurau tu, wallahu alam. Okey, ada soalan lain, sila tafadhal.
Tak ada? Tak ada, alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak Fadil Ustaz Wan Ji. Saya rasa penerangan yang sungguh menarik, walaupun tak masuk bab raja-raja tapi alhamdulillah memang menarik sekali. InsyaAllah kita akan panggil lagi kalau sekiranya Ustaz